Assalamualaikum dah hai semua. Korang pernah tak kena tahan dekat gate masa nak naik flight sebab hand carry dah overweight? Tapi kenapa hand carry mesti kena 7 kilo limit dia? Sebab itulah kita orang buat research yang bertajuk Spiritera sebab kita orang nak tahu betul ke height ni ada kena dengan keselamatan semasa penerbangan kita. Tengok pakcik ni punya bag. Dokumen besar dia check in. Untuk kajian ni kami dapatkan data daripada 385 orang responden dan lebih daripada 60% sedar bahawa kebanyakan syarikat penerbangan mengenakan had berat untuk bagasi tangan. Apa yang kami dapati juga ialah penguasaan yang tidak konsisten daripada pihak syarikat penerbangan itu sendiri. Keselamatan bukan boleh dibuat main. Kalau ada beg yang jatuh daripada overhead, kita ni boleh cedera. Ini adalah contoh daripada luar negara yang menunjukkan bahawa ada beg yang tercampak keluar daripada pesawat ringan ni dan terkena bilah kipas. Ada banyak isu yang boleh timbul kalau penumpang tak ikut spesifikasi yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan terhadap had berat bagasi mereka. Kajian kami juga mendapati bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa had 7 kilo ni adalah muhasabah untuk keselamatan dan kecekapan penerbangan. Contohnya, sekiranya terdapat kes kecemasan dan perlu melakukan pemindahan kecemasan, beg yang terlalu berat ni akan halang laluan. Ramai juga netizen yang memberi pendapat tentang hal ni, antaranya Jadi sekiranya berat bagasi anda melebihi 7 kg, maka kemungkinan besar anda dikendaki untuk membeli tambahan bagasi. Dan tambahan bagasi, jika contoh beg anda berat 8 atau 9 kg, maka 2 kg tu anda tak boleh beli 2 kg. Anda kena pergi ke kaunter, anda kena beli 5 kg. Dan harga 5 kg itu sangat-sangat mahal dan anda terpaksa beli kalau anda nak meneruskan penerbangan. Dipastikan anda timbang beg anda sebelum anda datang ke airport. Air Asia dan Batik Air dua-dua tak boleh lebih pada 7 kilo. Sekarang Batik Air pun kena timbang. When it comes to overweight luggage, like what's going on? So our hand luggage is meant to be 7 kg and of course it was over, but since when do they have to weigh it? I've never experienced this ever. Jadi, masalah ini bukan berlaku di negara kita saja, malahan di seluruh dunia. Mereka juga menghadapi isu yang sama terhadap had berat bagasi mereka. Kami juga ada bertanya kepada responden kami, bagaimana untuk memastikan penumpang-penumpang ini mematuhi had berat bagasi mereka. Dan kebanyakan mereka berpendapat bahawa pemeriksaan yang lebih tegas perlu dijalankan dan komunikasi yang lebih jelas daripada pihak syarikat penerbangan itu sendiri. Korang ni, bila naik flight, pergi dekat kabin yang bawa barang besar-besar tu kenapa? Kami dapat simpulkan bahawa daripada kajian ini, had berat bagasi memang memberi kesan yang positif untuk keselamatan. Tapi, penguasaannya perlu lebih efektif supaya penumpang-penumpang ini akur dengan had yang diberi. Jadi, ingat, kalau nak selamat, jangan berat-berat. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan A4. Semoga kajian yang kami laksanakan dapat memberi manfaat kepada mereka yang di luar sana.